$120 kata tak. $120 tu berapa? Korang komen aja kat bawah. Berapa $120 tu? Korang tengok ni. Ni nama dia satai. Sebelah situ tu ada sate. Bahasa sate. Sebelah sini ada udang. Udang ni satuan dia entah berapa $2 tau berapa. Aku pun tak tahu jugalah. $2.50 tau berapa. Aku pun tak tahu jugalah. Aku main pesan-pesan aje lah. Korang tengok. Dekat samping aku ni sebenarnya ada orang Jepang. Kalau korang nak dengar orang Jepang bercakap boleh. Tapi aku tak bisa mengartikan. Korang dengar je lah baik-baik Aku dengarkan sama korang 이게 사람 살아있는 데서 아까 막 명동관도 보고 다 봤잖아. 들어가 보기 전에 다 들어가 봤잖아. 여기가 제일 기억에 FMB를 한 이유가 AI 시대가 와도 음식은 사람의 손으로 만든 거 먹어야 됩니다. Sebagai budak Melayu Indonesia yang datang ke Singapura, aku rasa macam tak sanggup aja tinggal dekat Singapura ni. Mengingatkan biaya hidup dekat Singapura ni tinggi sangat bila dibandingkan dengan hidup aku di Tanjung Pinang. Kecil je tu. Walaupun setiap hari ada kapal feri ke Singapura, tapi semua orang Tanjung Pinang setiap hari. Tak mungkin lah setiap hari ke Singapura kan. Habis lah duit. Tapi kalau dah sampai ke Singapura, barulah kita boleh tengok negara orang yang megah dan gemerlap dan bangunan tinggi-tinggi. Macam-macam memang. Tak macam kampung aku di Tanjung Pinang. Memang tak boleh lawa Singapura. Tak boleh lawan lah. Tak boleh lawa. Salah malah bercakap. Biasalah orang-orang bercakap macam gitulah. Macam-macam memang. Sekarang ni $1 Singapura tu dah RM12,800 uang Indonesia. Kalau tahun depan aku tak tahulah berapa banyak lagi. Aku tak tahulah. Ni pun tekak aku ni dah macam gini dah. Dah tak tahu lagi lah aku depan aku tu Kalau dah tahun 2099 tu aku tak tahulah berapa lagi rupiah agaknya Agaknya $1 Singapura di dunia nyata ni dah berapa lah Kalau korang komen lah kat bawah berapa. Kalau misal di tahun 2099 tu duit rupiah Indonesia tu dah berapa. Korang komen lah kat bawah. Korang nak tahu tak, aku ni sekarang nak pergi makan satai tu. Best satai, bukan sate satai. Satu udang ni harga dia mak gila murah lah. Aku makan dekat sini tu dah habis sekitaran $120 kata tak. $120 tu berapa? Korang komen aja kat bawah. Berapa $120 tu? Korang tengok ni. Ni nama dia satai. Sebelah situ tu ada sate. Bahasa sate. Sebelah sini ada udang. Udang ni satuan dia entah berapa $2 tau berapa. Aku pun tak tahu jugalah. $2.50 tau berapa. Aku pun tak tahu jugalah. Aku main pesan-pesan aje lah. Korang tengok. Dekat samping aku ni sebenarnya ada orang Jepang. Kalau korang nak dengar orang Jepang bercakap boleh. Tapi aku tak bisa mengartikan. Korang dengar je lah baik-baik Aku dengarkan sama korang 저도 그랬어요. 이게 사람 살아있는 데서 아까 막 명동관도 보고 다 봤잖아. 들어가 보기 전에 다 들어가 봤잖아. 여기가 제일 기억에 FMB를 한 이유가 AI 시대가 와도 음식은 사람의 손으로 만든 거 먹어야 됩니다. 그걸 먹기를 원하고 Dah kan korang dah dengar kan suara orang-orang Jepang tu. Kat sini ni bukan hanya orang-orang Jepang yang datang sini ni. Orang luar negeri mana lagi. Amerika, Singapura ya orang sini jugalah. Singapura, Jepang mana lagi Ada lagi lah bermacam-macam negara. Thailand, Taiwan, mana-mana negara. Diorang ni datang sini nak tengok apa. Nak pergi makan-makan je agaknya aku rasa lah. Tapi korang tengoklah gedung-gedung tinggi dekat belakang tu. Dengan pemandangan aku yang makan seperti ni. Berapa banyak aku makan sampai kenyang-kenyang lah aku makan dekat sini ni. Kalau korang nak pergi makan sini juga, korang kena sediakan duit sekitaran banyak-banyak lah tu jangan tak banyak, bahaya. Nanti kalau misal korang sediakan duit sikit-sikit, aduh aku takut takut apa? Takut misalnya korang nanti tiba-tiba tak ada duit. Lah macam mana ni? Lah nanti aku dekat Singapura ni tak makan, matilah. Bergurau je. Tak macam gitu, tak macam gitu. Korang tengok tu sate dia. Buat aku ngiler lah. Ni udang nama dia ni kalau korang tahu udang. Tapi kalau dekat Indonesia aku tak tahulah berapa harga dia. Tapi kalau korang tahu dekat Indonesia harga dia berapa, korang komen je lah kat bawah ni. Aku tak makan kepala. Aku kesep-kesep aja. Kalau bahasa Melayu kesep-kesep aja. Tapi kalau pepatah Melayu mengatakan pantang larang orang Melayu, jangan makan sambil mengecap. Bahaya. Kenapa? Tak tahu. Macam itulah kalau makan sambil mengecap tu. Bahayalah. Tak tahulah. Korang komen je lah kat bawah. Kalau makan pun jangan sambil pindah-pindah. Kenapa?
apa? Karena kalau kata orang Melayu, kalau makan pindah-pindah, itu nanti banyak bini, banyak laki. Jangan pindah-pindah kalau nak makan. Banyak lagi pantang larang orang Melayu ni sebenarnya. Aku tak tahulah kenapa sampai masuk pantang larang orang Melayu ni. Sebelah aku tu, ada juga orang dari Amerika, orang dari Australia. Aku pun lobo juga. Sebagai budak Melayu Indonesia ni, aku harus mencicipi makanan-makanan khas dari Singapura ni. Nama dia satay ni, aku harus mencicipi. Karena apa? Karena aku datang jauh-jauh dari Indonesia, Tanjung Pinang. Budak Tanjung Pinang ni pergi ke Singapura ni harus makan-makan. Kalau orang tak makan-makan, sayang betul. Apalagi tak merasakan nama dia satay. Macam-macam lah pokoknya. Benda sedap macam gini kalau korang tak datang nak pergi makan pun tak nak pun coba kebet air aku tak tahu lagi bercakap apa. Ni kuah kacang untuk sate. Kami tak pakai nasi lah makan sini ni. Aku nak tanya bang ada nasi? Malu pula. Orang Melayu yang jaga tu orang Melayu. Tapi macam gitulah. Nama juga orang Melayu nak bertanya pun malu. Sebenarnya malulah kerana kita kan dekat negara orang ni. Kalau salah sikit je habis. Kalau kita salah sikit je bahaya tau. Korang tengok berbagai macam-macam tempat dekat sini ada makanan, minuman, makanan khas. Nasi padang mana tak Tapi kat Tanjung Pinang ada nasi padang. Cuma tak tahulah buat korang dari Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan. Kalau korang jumpa aku dekat daerah negara-negara korang tu, korang tegur je aku. Sebab aku mana tahu kan aku bisa diajak sama korang ni pergi jalan-jalan ke mana-mana. Pergi negara apalah korang ni. Setelah aku makan-makan kan, nanti korang jumpa aku, ini macam budak Tanjung Pinang lah. Boleh lah ikut kami pergi jalan-jalan. Boleh, aku terima aja kalau korang ajak aku jalan-jalan. Aku ni orang dia tak suka menolak lah karena untuk jalan-jalan. Tapi ya itulah. Kalau kata orang Melayu, malu kalau nak neguh. Tapi ya bukan malu, sebenarnya tak kenal jadi agak sungkan. Bahasa sungkan tu bahasa mana pula? Segan kalau bahasa orang pulau ni. Segan, amba ke segan. Sate dia ni sedap sebenarnya. Cuman ya biasa kita kan kalau dekat ini kan pakai lontong kan. Cuman aku tak nak pakai lontong. Takut dah kenyang. Korang tengok lah tadi udang aja berlepuk-lepuk. Berlepuk-lepuk. Apalah banyak lah bahasa dia. Udang aja banyak, sate banyak. Dah habis sekitaran $120. Gila tu. Makan apa? $120 tu makan apa? Makan cuma segini $120. Gila. Korang kalau datang ke Singapura, korang harus pergi bawa duit banyak-banyak tau. Beli sepatu aja harga dia $300, $400. Korang mesti datang sini bawa duit banyak-banyak. Nyangkut lah. Suara aku dah nyangkut lah tu. Jangan sampai korang datang tak bawa duit banyak-banyak. Korang tengok aja lah aku makan ni. Aku dah macam orang Cina. Aku sudah banyak-banyak bahasa ni. Ini udang ni dari tadi. Memanglah keluar semua bahasa aku lah. Aku bergurau aja. Tapi kalau korang betul-betul memang nak datang ke Singapura, jangan lupa ajak aku. Tapi korang bayarkan aku. Aku ni apalah papan kendana. Sedihnya. Sedap tapi sate. Bukan sate ni. Udang satay. Tahu satay tu benda. Satay tu masuk dalam udang ke dalam ini satay tu dah termasuk udang ke atau sate dia juga atau digabungkan tu jadi satay. Aku tak tahu jugalah. Satay. Entahlah. Korang komen aja lah kat bawah. Korang dari Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, apa lagi Malaysia kan. Tepatnya orang Malaysia yang dekat dengan Johor ni. Korang undang-undang lah aku ni. Aku kan nak pergi berjalan juga ke Johor, ke Malaysia. Tapi kalau korang memang bawa aku pergi berjalan-jalan, boleh. Tapi nanti aku bagi tahu dulu keluarga di rumah. Nanti kalau aku tak bagi tahu keluarga di rumah, nanti keluarga di rumah bertanya-tanya, di manakah kamu? Bercakap lah macam budak ini. Tapi korang nak tahu tak, setelah aku makan dari sini, aku tu pergi berjalan-jalan lagi. Ini hari kedua makan ni. Dekat Singapura hari kedua, aku pergi berjalan-jalan lagi. Tahu tak? Korang tahu tak, aku ada tersesat di Singapura selama 25 minit. Karena apa? Karena aku balik dah terlalu malam. Korang nak tengok video dia, tapi nantilah habis dari video ni, nanti aku bakal upload lagi video 25 minit. Perjalanan aku dari mana? Aku lupa lah. Pokoknya 25 minit tu aku berjalan untuk pergi ke sana lah. Ke mana tu? Ke hotel aku, tempat aku nginap. Korang tengok tu situasi dia ramai betul kat sini ni. Orang makan sate. Ramai betul lah. Dekat sini ni taman ni biasa ada orang-orang jogging. Biasa pagi-pagi orang jogging. Petang pun ada orang jogging dekat Singapura ni. Tapi kan kalau korang nak tahu, dekat taman ini ni tak ada orang-orang mojok-mojok tu. Tak ada. Cuman ada orang-orang main skateboard.
bukan skateboard, apa aku pun tak tahu juga bahasa dia apa macam mana Nah, korang tengok tu ada kapal-kapal. Kapal di atas langit itulah dia. Aku lupa kemarin ada orang komen, bang, kapal atas langit tu bukan kapal lah, nama dia apa lupa. Pokoknya dia entahlah, aku pun tak tahu jugalah corak, tapi korang komen je lah kat bawah. Aku lupa nama dia. Biarkan aku ingat-ingat nama dia. Gedung-gedung tinggi kat sini ni. Kalau korang tahu ni gedung ni apa nama dia, aku tak tahulah. Ismet Abdullah. Bukan. Aku bergurau je. Tengok mobil laju-laju malam-malam. Aku kalau ada mobil mungkin aku putar keliling Singapura ni. Cuma aku nak ke Bugis kemarin tak jadi. Korang tengok lah pemandangan dekat sini ni begitu indah. Kalau korang tengok sikit-sikit jemaah, memang cantik lah kata orang-orang di sini. Tapi itulah kata orang, kita dekat negeri orang ni jangan lama-lama sangat. Kenapa? Nanti betah tengok dia. Dekat sini ni kalau korang tahu, korang komen aja lah dekat bawah apa nama tempat dia, korang komen kat bawah. Jangan sampai korang tak komen kat bawah. Aku ucapkan terima kasih buat korang semua yang dah nonton video aku, dan jangan lupa subscribe dan apa like, pokoknya share ke kawan-kawan korang biar video aku makin ramai dan aku banyak penonton lagi yang bisa aku upload video lagi. Okay, terima kasih korang.